Okey, seterusnya untuk soalan B pula. Jadual 1 menunjukkan pelan kewangan bulan Encik Noah. So kita masih dekat Encik Noah lah. So dia beritahu kita pendapatan yang mana cikgu dah highlight lah. Ya, garisan ni adalah pendapatan and this one is perbelanjaan. So dekat sini dia beritahu yang perbelanjaan dia adalah gaji lah. Maafkan cikgu, pendapatan dia adalah gaji untuk sebulan 3,200 dan tuition pun 850. And then untuk perbelanjaan pula dia ada belanja petrol dan tol lah sebanyak 800, pinjaman perumahan sebanyak 1,000 dan perbelanjaan tidak tetap 700. Tetapi dia beritahu dekat bawah ni yang Encik Noah ada menyimpan 500 sebulan sebagai persiapan untuk menyambung pelajaran. So bila dia simpan, kita dah tahulah yang dia pun termasuk dalam perbelanjaan. So ini kita akan tolak dia, kita akan masukkan dia dalam perbelanjaan lah. So 500 sebagai simpanan. Okey, so soalan dia, dengan mengambil kira bayaran ansuran kereta, tentukan aliran tunai Encik Noah dan nyatakan jenis aliran tunai tersebut lah. So 3 markah dekat sini dia suruh kita kira total ataupun jumlah, tentukan aliran tunai dan nyatakan jenis lah, sama ada positif ataupun negatif. So first thing first, mestilah kita kena kira pendapatan dahulu dan kita tolak dengan perbelanjaan kita. So pendapatan kita apa?